nozzle untuk pipe korang, untuk siram pokok termasuk kereta ini. Nozzle design baru, cantik gila guys. Dia ada on off. Yang ni dia ada on off. Yang lama ni dia tak ada on off. Dia just boleh on sahaja. Yang ni yang baru. Okey, nampak? Ini air slow Contoh kalau air slow rumah korang pakai nozzle ni. Nampak tak? Air dia. Terus laju guys. Lagi sekali. Tengok. Ini air slow. Korang pakai nozzle ni. Nampak air dia guys. So yang ni dia boleh adjust kat sini. Nak jadi tajam boleh. Nak jadi kembang pun boleh. Ni nak basuh kereta, siram pasu bunga, nak mandi-mandi, nak siram-siram. Nampak tak? Laju guys. Okey, yang best dia boleh tutup sini. Tak payah nak pergi tutup dekat pipe. Dia ada handle dekat sini. Handle untuk korang pegang, lagi grip, lagi selesa. Memang best lah. Murah je harga dia guys. Nampak? Boleh tajam, boleh kembang, boleh tutup. Boleh siram-siram pokok, boleh buat basuh kereta juga. So kalau korang nak, link kat bawah aku sediakan.